Hai semua dan selamat datang ke sesi kupasan kita. Hari ini kita akan rungkai dan hancurkan terus mitos buta macam kelawar yang selalu sangat kita dengar tu. Kita akan dedahkan satu kuasa deria biologi yang bukan sahaja luar biasa tapi sebenarnya menyaingi deria penglihatan kita sendiri. Ia berlaku betul-betul di sekeliling kita, cuma kita je yang tak nampak. Okey, ini apa yang kita akan tengok hari ini. Melihat dunia melalui bunyi, fizik gema, perlumbaan senjata pemangsa dan mangsa, mimpi ngeri majlis koktail dan akhir sekali, melangkaui ekolokasi. Jom kita mula. Bahagian 1. Melihat dunia melalui bunyi, memecahkan mitos buta. Untuk mula, kita kena betulkan satu benda. Memang betul ada kelawar pemakan buah, macam keluang, terbang elok je guna mata. Tapi kira-kira 70% spesies kelawar berevolusi guna cara yang jauh lebih dramatik untuk terbang dalam gelap. Cuba anda bayangkan, kelawar ni boleh makan serangga sebanyak 50% daripada berat badan mereka sendiri setiap malam. Kalau ibu kelawar yang tengah menyusukan anak, mereka boleh makan sampai 100% berat badan. Kita sedang bercakap tentang keupayaan menangkap sehingga 4,500 ekor pepijat dalam keadaan gelap gelita. Menakjubkan kan? Apa yang lagi menarik, cara kelawar ni melihat dunia itu sangat berbeza antara satu spesies dengan spesies lain. Kelawar Northern Long-eared ni contohnya, macam berbisik je, bunyi dia dalam 60 desibel, lebih kurang macam perbualan biasa kita. Mereka menyelinap perlahan-lahan dalam hutan nak tangkap serangga. Tapi kelawar fisherman pula, mereka ni menjerit sekuat 140 desibel. Tu sama kuat macam bunyi tembakan pistol tau, semata-mata nak memburu ikan di kawasan perairan terbuka. Pakar ekologi Dr. Inge Gapel ada bagi satu analogi yang saya rasa sangat cantik. Dia kata, ia pada dasarnya macam sentiasa ada muzik di sekeliling anda. Cuba anda bayangkan berjalan dalam satu dunia yang diterangi bukan dengan cahaya tapi dibina sepenuhnya dengan alunan gelombang bunyi yang sentiasa kembali kepada anda. Bahagian 2. Fizik gema, menterjemah bunyi ke ruang. Okey, konsep muzik tadi tu kita panggil sebagai ekolokasi. Ia adalah satu sistem deria aktif yang sangat saintifik. Sebagai perbandingan, telinga manusia macam kita ni boleh dengar bunyi sampai 20 kHz je. Tapi kelawar, mereka meledakkan panggilan pada kelajuan sampai 200 kHz. Dengan frekuensi ultra tinggi macam ni, mereka dapat kumpul butiran yang tersangatlah terperinci tentang persekitaran mereka. Bentuk pancaran bunyi ini sebenarnya sangat penting. Melalui perubahan nada atau Doppler shift daripada panggilan unik ini, otak kelawar mampu menganalisis dengan tepat sama ada seekor lalat kecil sedang terbang menghampiri mereka atau cuba lari dari mereka. Apabila kelawar mula memburu, ia bagaikan ada satu rentak yang makin lama makin pantas. Mula-mula, fasa pencarian. Bunyinya perlahan, berjarak-jarak macam lampu strop yang berkelip sekali-sekala. Bila mangsa dah dekat, masuk fasa pendekatan. Mereka percepatkan bunyi untuk sentiasa kemaskini kedudukan serangga dalam otak mereka. Dan akhirnya, fasa akhir. Panggilan tu bertukar jadi tembakan yang sangat pantas dan padat untuk terus tangkap mangsa. Bahagian 3. Perlumbaan senjata, pemangsa dan mangsa. Kemandirian dalam kegelapan. Serangga pun tak adalah duduk diam je tunggu nak kena makan kan? Kupu-kupu malam contohnya dah kembangkan taktik pertahanan yang gila hebat. Ada yang tumbuhkan sayap berbulu untuk serap bunyi radar kelawar. Ada yang bangunkan telinga khas untuk dengar kelawar datang. Lepas tu mereka akan terbang berpusing-pusing tak tentu arah, keluarkan bunyi bising nak kejutkan kelawar atau terus lipat sayap dan menjunam jatuh ke bawah macam tu je. Sebagai tindak balas, kelawar pula kena berevolusi guna frekuensi yang kupu-kupu ni langsung tak boleh dengar. Memang betul-betul perlumbaan senjata. Dan kalau anda nak tahu siapa yang menang perang evolusi ni, bayangkan angka ini. Ini adalah jumlah serangga perosak pertanian yang satu koloni seramai 150 kelawar Big Brown boleh hapuskan dalam satu musim panas. Puluhan ribu serangga musnah macam tu je. Fakta ni membuktikan betapa cekapnya sang pemburu malam ni. Lagi satu benda yang buat saya betul-betul kagum, macam mana kelawar selesaikan masalah cermin pada daun. Kalau serangga tu duduk diam je atas daun, daun tu secara teorinya akan pantulkan terlalu banyak bunyi sampai gema kecil serangga tu tenggelam. Jadi, kelawar tak akan terbang terus ke sasaran. Mereka akan meluncur dari tepi atau dari bawah, pantulkan bunyi gema pada daun secara bersudut, lalu mengesan gema mangsa yang lemah dari sudut tersebut. Genius kan? Bahagian 4. Mimpi ngeri majlis koktail, menavigasi kumpulan besar. Sekarang, cuba bayangkan skala sebesar ini. Jutaan kelawar berpusu-pusu keluar dari gua secara serentak.
Udara kat situ sangat padat dengan beratus-ratus ribu panggilan bising yang bergema tanpa henti. Pakar sains panggil keadaan huru-hara ni sebagai mimpi ngeri majlis koktail. Macam mana mereka tak pening atau berlanggar sesama sendiri? Jawapannya ialah respons pengelakan gangguan. Konsep ni memang mind-blowing. Kalau seekor kelawar perasan gelombang dia bertindih dengan kelawar lain pada frekuensi yang sama, dia akan terus tukar nada panggilan dia dalam masa kurang dari 200 milisaat. Mereka ni ibarat stesen radio hidup yang secara automatik ubah suai saluran nak elakkan siaran yang bertindih atau statik. Bahagian 5. Melangkaui ekolokasi. Senjata deria sepenuhnya. Saintis neuro Kate Allen ada sebut sesuatu yang menarik. Dia kata saiz kelawar Big Brown ni lebih kurang sebesar nugget ayam je. Seakan-akan anak anjing sebesar tapak tangan. Comel kan? Tapi jangan tertipu. Anak anjing kecil ni sangatlah pintar. Mereka bukan setakat dengar gema, mereka memproses memori, guna sentuhan fizikal dan malah boleh buat ramalan tepat ke mana mangsa mereka akan terbang. Sebab kadang-kadang gema je tak cukup nak kunci sasaran yang terbang melilau ni. Di sinilah datangnya akrobatik pantas yang dipanggil teknik mencedok. Kalau anda nak tahu, para pengkaji sebenarnya terjumpa rahsia ni lepas apukan sikit krim buang bulu jenama naik kat sayap kelawar. Rupa-rupanya, kelawar guna bulu mikroskopik pada sayap dorang untuk rasa aliran dan kelajuan udara. Lepas tu, mereka lipat membran ekor buat macam jaring, cedok serangga kat udara dan jentik terus masuk dalam mulut. Semuanya tanpa perlu berhenti terbang. Jadi, ini bawa kita kembali kepada satu persoalan besar. Kalau seekor makhluk sekecil nugget ayam boleh proses gelombang bunyi dengan pantas, mengira sudut pantulan pada kelajuan tinggi, tukar frekuensi radio peribadi sekelip mata dan guna sayap mikroskopik untuk kesan angin, semuanya semata-mata nak tangkap kupu-kupu di tengah-tengah jutaan kelawar lain, apalagi keajaiban dunia gaib kat luar sana yang bersembunyi depan mata kita. Fikir-fikirkanlah dan teruskan meneroka. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama sesi kupasan kita pada hari ini.